Lions mempersembahkan Rock Bro! Pengembaraan Rimba Bara kembali lagi. Malam ni kita ada show kat Expo, bro. Kita mana ada pengurus. Reporter hari ni. Faham pun tak? Kau tak boleh terima aku. Wah, boleh take over Rimba Bara. Saksikan kesudahan pengembaraan mereka di Pawagam 27 Oktober 2016. Last. Ya, itu dia. Dengar ataupun tengok dia punya promo pun dah, atau trailer dia pun dah macam, wow, rock bro. Dan dia bersama saya hari ini, iaitu saudara Mamat Khalid, pengarah filem Rock Bro, dan juga Kuku Besi selaku official merchandise untuk filem Rock Bro. Selamat datang. Assalamualaikum, abang. Lain macam kacamata ini. Betul lah. Abang tak bersihat dah dia apa. Silau. Kena lampu, silau darah tinggi. Lepas satu-satu dah tarik di Tuhan ni. Betul ke darah tinggi kalau nampak silau? Dia mata tak boleh ni. Oh, okey. So bang, kita nak berbicara hari ini selepas rock. Ini Rock Bro. So abang cerita sedikit apa pula kali ini Rock Bro ni dibawakan apa pula bang? Oh ya, lebih personal lah kali ni. Lebih cerita personal dia orang sebab cerita zaman rock dulu, satu filem tak cukup kot. That's why kami buat yang kedua. Dalam kedua tu pun kami tahu tak cukup lagi ni, kita kena ada yang ketiga kan. So nak completekan dia tu, so tercetuslah Rock Bro, di mana kita menceritakan sehingga ke tahun 2020. Uish. Negara maju lah tu. So di manakah rockers di tahun 2020? So maksudnya ini Rock Bro ni dia ke depan pula. Dia ke depan kan. Kita tengok kat belakang tapi sampai ke 2020. Pasal watak Jijo dalam tu, dia sentiasa cakap kita berwawasan 20 ni demo dah kat mana. Nah itulah panjang cerita dia. So dia lebih komplit, lebih personal, baru kita tahu background mereka macam mana. Background kebanyakannya rockers kita dulu macam mana. So dia lebih personal lah. Okey, Kuku Besi selaku official merchandiser untuk ni lah. So kalau Pak ceritakan sikit antara barang-barang yang di ni. Okey, untuk projek merchandise movie Rock Bro kali ini, kita keluarkan beberapa design t-shirt lah. Design t-shirt dan juga insyaAllah ada bersekali dengan jacket, sleeveless jacket. Jadi kita punya konsep untuk merchandise ni, kita try bawa dia punya konsep and look and feel dia lebih kepada dari segi printing dia dan material kain dia lebih kepada supaya suit dengan image rock zaman rockers lah kan. Jadi kita juga akan buat beberapa tour juga selepas ni ke utara. So dah mula tour dah? Paling belum. Kita yang terdekat 22 hari bulan ni dekat Shah Alam. 5 hari sebelum tayangan lah, 27 Oktober. Yes. Kemudian baru kita 2 hari selepas tayangan tu kita akan ke Alustar, ke Kulim, Ipoh, ke Sarang Hub tempat Abang Ahmad sekali, Johor Bahru, Melaka dan insyaAllah ke Singapura. So Abang Ahmad, kalau macam kita lihat Rock dan Rock Bro ni kan, so mesti ada kekuatannya masing-masing kan. So kali ni selain pada kita nak emphasize mereka tu, dan tadi Abang Ahmad kata nak tunjuk wawasan 2020 tu dari segi saya tak nampak macam mana nak turn daripada yang lama tu nak ke depan tu. Tu kena tengok lah. Kena tengok bos seronok. Cabaran pula. Dia bukan apa, dia macam kita dapat merasakan turning point live seorang live rockers bagaimana mereka dulu sangat ingin menjadi entertainer sangat ingin menjadi seorang satu band yang famous. So Paik Maung, pengalaman mereka bila dah berjaya, bagai-bagai ranjau lain, and then apabila mereka tiba di satu waktu dah 10 tahun gitu so mulalah berlakunya ada konflik personal. Personal konflik. Perkara personal yang memecah belahkan kebanyakan band So dalam personal tu pula kita dapat tahu ke mana hala tuju mereka selepas itu So di mana hala tujunya budak-budak tahun 2020 esok. So itu abang rasa lebih kepada apa yang abang ingin lihat, jangkaan abang tapi pada karakter-karakter yang dicipta. Tetapi sangat personal. Abang rasa akan menyentuh ramai rockers-rockers yang ada, mereka akan dapat merasakannya kerana walaupun rockers macam mana sekalipun, abang tengoklah kawan-kawan, dia dah kembali ke pangkal jalan maksudnya banyak yang dah ke spiritual, ke rohanian, mereka dah mula. So abang banyak tunjuk yang tu sebab it's happening.
Satu benda yang realiti. Realiti lah. Banyak kawan-kawan dulu rambut dia jangan disebut lah macam rupanya tabuan datang mungkin dia ingat rumah dia. So sekarang ni dah kincuk. Rambut semua dah kincuk. Dah kincut, dah pakai tayap dah lain. Itu realiti yang sebenar. Itu realiti sebenarnya. Kita pasal rock sendiri, lagu rock misalnya sangat ketuhanan. Betul. Berapa banyak lagu rock dulu, lagu tersendiri ke, lagu dia ke, it's all about kita rockers dengan Tuhan. Cuma melodinya dia itu dia nampak ganas. Melodi, tapi isi dia tu memang it's like 70% of the song pasal lyricist dia, pencipta lagu masa tu sangat kuat. Spiritual dia. So budak rock ingat dia lagu rock kan, orang lain kata lagu rock, tapi kebanyakan lagunya it's all about us dengan ketuhanan. Betul. So daripada situ rock nama je rock, orang tengok pun takut, tapi kesudahannya memang akan menarik. Back to. Dari segi lagu-lagu pula untuk Rock Bro kali ini bagaimana? That's a good question because good ni sebab rock satu dulu lagu-lagu dia kental. Dia rock metal lah 80-an ke 90-an. Rock Bro rock O dia dah nampak dah lagu dah masuk ke pertandingan akhir juara lagu. Yang ini dah nampak dah rock dah mula meleleh. Rock leleh tu dia lagu semua sayuk lah, rindu aku di puncak apa ke. Dah pakai rock kan, album rock depan muka main rock ni, tapi lagu dia semua rock balada lah. So zaman itu. Tapi lagu zaman itu semua gila. Lagu-lagu zaman tu sangat sampai sekarang orang dengar. Okey. So ada kelainan dari segi muzik dia. So saya dapat lagu-lagu di sini, contoh ada Pawanan ni memang ni lah kan. Menaruh Harapan pun ada. Lagu-lagu Menaruh Harapan dalam versi rock ke macam mana tu? Versi ada seorang nyanyi lagu tu di dalam bilik mandi. Okey. Okey abang, lagi satu kalau dapat diceritakan dari segi penambahan pelakon ada pelakon baru. Betul. Apa ni dalam Rock Bro kali ni abang buat watak Jijo, watak Kiraman tu. Dia selalu nasihat pada anggota dia. Dia kata kita ada misi, tak boleh cinggir. Cinggir ni dalam bahasa rock dulu perempuan, awet, tak boleh ada. Dalam cerita Rock Bro ni dia telah pertama kalinya berjumpa dengan Ella. So bila jumpa Ella dia jatuh cinta. Bila dia jatuh cinta, apa yang dia cakap tu langsung ke laut lah. Orang cakap tak boleh ada cinggir, kita ada misi kan. Cinggir. Bila dia dah mula start ada kan, dah mula dia dah goyang lah. Tu tak boleh nampak. So kata dulang paku serpih lah ni. Bukan, itu lain. Itu lebih kurang lah. Itu lebih kurang. Kawan saya ada soalan dekat abang Khalid. Silakan Iskandar. Apa geram ni? Abang, lagu zaman era ni banyak killer songs. Nak pilih tu memang susah barangkali. Bagaimana akhirnya menetapkan lagu apa yang lagu yang abang masa tu zaman tu abang dengar Pink Floyd. Main Pink Floyd So abang kata macam mana zaman nak dapatkan balik lagu-lagu tu kan. So abang appoint seorang budak ni dia apa nama band tahun 90-an 80-an yang itulah kumpulan yang kita tak tahu pun dia tahu. He was really active back then. Nazri Ibrahim nama dia. Dia memang dia pakar dengan lagu-lagu, dengan lirik, dengan pencipta lagu tahun itu. So dia yang bagi kat abang, daripada tahun 88 ke 90 ini dia lagu hit dia. Band ini dari mana, dari kampung mana, ceruk belukar mana, semua dia tahu. So abang gunakan hikmat dia lah. Dia yang menasihatkan lagu-lagu mana yang betul. And then masa rock satu dulu Arwah Lolok. Arwah Lolok dengan abang, so kami yang discuss lagu apa he was there. Start daripada rock O dengan Rock Bro ni, baru saudara Nazri ni dia tolong abang. Jadi abang bersetuju tanpa sebarang sebab banyak sangat lagu yang meleleh yang betul abang setuju apabila dengar balik dan abang dapat rasa balik mak kita terbawa balik zaman zaman itu abang betul lah lagu ni dah bawa kita ke situ. So dia yang suggest saja. So feel tu memang feel. Nak tanya juga, bagaimana pula dengan abang Muhammad Khalid bekerjasama pula dengan Kukusi untuk inilah mempromosikan nak meletupkan lagi Rock Bro ni. Ya ke? Apa? Kukusi. Dia cagu, kawan Perak tu cagu.
Mungkin boleh jawab Cikgu Kursi. Apa soalan dia? Kerjasama Kerjasama untuk mempromosikan filem ni kan. Sebab kita sebelum ni kita tahu Rock O dah ada dah. Sekarang ni Rock Bro pula. Okey, untuk before this Rock O kita ada buat juga baju untuk merchandise lah. Tapi kita tak begitu blast betul-betul kan. Tapi masa tu dapat sambutan bagus. Jadi bila dah masuk ke untuk Rock Bro ni pihak GB dan Abang Anggap minta saya buat sekali lagi untuk supaya merchandise ni satunya memang dia orang nak ramai dia orang nak merchandise tu. Jadi untuk support movie tu kena ada merchandise. Dan that's why kita membuatkan design yang betul-betul suit dengan supaya orang rasa design dia memang rasa rock lah. Lain daripada tu merchandise yang dikeluarkan? Jacket insyaAllah. Sleeveless jacket. Sleeveless Jacket dengan satu lagi jacket mungkin ada tulis. Pada abang pula, yalah, filem tu satu medium. Untuk kita bukan marketing, tapi kalau kita ada t-shirt dia lebih pada peringatan kepada filem tu. Dia macam seronok lah kita pakai baju daripada filem tu ataupun dah lama tak buat tu. Dah lama tak buat. So abang rasa design dia elok. Abang suka Kuku Besi punya design. Tapi yalah abang dapat free daripada Kuku Besi. Abang puji pun. Tapi memang elok dia punya baju. Abang, ini satu band yang sebenarnya tak wujud kan sebenarnya kan? Tak wujud. Okey. Sebab expectation seolah-olah macam bila filem dia ada sampai 3, orang mungkin expect satu hari kita nak tengok band ini betul-betul buat persembahan secara live. Adakah itu akan direalisasi kan? Dia orang ada buat. Dia ada beberapa function yang dia orang appear. Pasal Kiraman dah memang lagu Tika tu dia nyanyi. Memang Kiraman seorang penyanyi. Si Pekin dia boleh main gitar. And then Azmi dia boleh main beat lah. Lebih-lebih tak boleh lah. And then Safi Jikan boleh nyanyi. Dia pun ada album dia dah. So, pernah ada beberapa function dia orang perform. Tapi dia orang perlukan bassist orang untuk backup. Masa kadang-kadang dia nyanyi dia susah nak main bass. And dia orang pernah perform. Idea pada tu macam kita dulu ada satu cerita dia rock commentary, mock commentary lah, dia Spinal Tap. Okey. Spinal Tap ni satu kumpulan yang tak wujud. Tapi dibuatkan seolah-olah mereka tu wujud. So that was like 30 years ago. So peminat hendak juga tengok diorang kat stage. So diorang naik, ya Allah punyalah tua. Tapi peminat dah tak kira dah because they were the character yang diorang tengok masa remaja dulu. Diorang suruh nyanyi, diorang beli album. Tapi macam itulah and merchandising dia tu. So niat Rimba Bara bukannya mock commentary. Bukannya mock, tapi lebih kepada what if ada setengah-setengah kumpulan yang mempunyai masalah, mempunyai pengalaman sama seperti mereka. That's why wujudnya kumpulan Rimba Bara. So tu macam cakap, dia bila dah makin lama ni dia mulalah jadi semakin personal. Mula nampak taring-taring yang ni bukannya cerita hayalan. Banyak yang menceritakan kisah rockers yang pernah terjadi dulu. Okey. Mungkin kita nak bagi Abang Muhammad Khalid wawarkan kepada penonton-penonton Malaysia hari ini untuk ramai-ramai datang ke Pawagam 27 Oktober bang secara langsung kita bagi abang promote Rock Bro. Abang sampai sakit buat Rock Bro. Tak apa. Pada abang yang mustahaknya adalah hiburan, bukannya message, bukannya ada dialog tahap hiburan tu Abang cuba membuat filem hiburan seisi keluarga. Kalau kita pergi tengok dengan anak beranak, dengan girlfriend, dengan kawan-kawan, memang seronok. So filem Rock Bro ni abang buat, abang acukan memang dia memang untuk keluarga punya kalimah tu. Memang dia fun untuk keluarga. And yet kepada rockers yang tegar ataupun rockers dalam hati, cerita ini sangat kena kat batang hidung sendiri. So pergilah tengok memang seronok, dan marilah kita raikan satu zaman kegemilangan kita dulu, satu masa dahulu. So kita kembali ke jalan memori. Buat Rock Bro sikit. Segan. Allah. Tapi ini last bang, ada lagi tak? Ini last ni penutup ke apa? Abang rasa kena penutup lah. Kalau abang buat keempat, orang paling botol. Tapi berapa banyak rock tapi ini komplit, dia sangat komplit. Nak dapatkan merchandise tu macam mana? Boy dah tanya merchandise. Nak dapatkan tak macam t-shirt tu kan, kalau orang berminat nak dapat macam mana?
Mesti dia bawa, mesti dia bagi kan. Abang jadi dia. Abang mesti dalam kereta tu dah siap dah. Dekat staff sini semua dah abang layar kan. Betul bang, okey. Dah payung dah payung. Terima kasih diucapkan kepada Abang Muhammad Khalid, pengarah filem Rock Bro dan juga Kuku Besi. Best of luck untuk filem ketiga Rock, version Rock ni yang akan memenuhi anda 27 Oktober nanti. Kita dah rehat dulu. Teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Rock.